Okay, Assalamualaikum, good morning. Welcome back to aku punya channel Raski Cruiser. Hari ni hari Sabtu, berapa bulan? 20 bulan. Yes, wait I make video. So hari ni ada ride ke Penang. Aku ada ride ke Penang dengan tim Masra dan juga dengan otai pemotoran, ikon pemotoran Malaysia, Dr. Haji Wazi hari ni. So kita orang akan ride ke Penang berjalan-jalan, makan durian. So macam korang tahulah, bulan ni pun macam selalu hujan kan, tengok tu. So mungkin ride kali ni ride basah. Alright, so let's go lah. Jom aku bawa korang jalan-jalan ke Penang. Let's go. Hari ni aku seorang je, bini aku tak ikut. So bag pun bag kecil je lah. Diavel ni memang aku buat setup touring. Kalau jalan jauh pakai box lah. Box ni macam aku pernah cakap dulu, aku custom dia punya besi. Box aku pakai Shark 48. So 48 liter, memang besar. So satu bag ni muat lagi. Kalau nak letak bag kecil sikit lagi pun boleh, ada ruang lagi. Sebab box ni memang besar. Okay, so mungkin juga Diavel ni jadi ride yang last aku dengan dia, pasal next week owner baru nak ambil dah motor ni. So nanti korang tengok lah aku angkat motor tu pula. So let's go, siap-siap. Ni pagi ni pun baru lepas hujan ni, so aku kena standby pakai baju hujan terus lah. Macam ni daripada Seremban ke KL, aku tak check lagi weather macam mana. Apa-apa pun standby baju hujan, pakai terus. Aku malas nak berhenti kejap lagi. Nampak buruh pun masih berbunyi lagi. Pakai je lah baju hujan. Malas nak basah-basah sangat. Sejuk pagi-pagi ni. Ni baru pukul 7 suku. Tak lah, timur ni dibuka. Cuaca macam okey je, jadi aku tak pakai baju hujan lah. Okay, let's go. Jom kita gerak. Actually riding kali ni untuk kita gathering group Masra. Okay, let's go. RV dekat Rawang. Tunggu, tengoklah kalau sempat tunggu lagi yang lain.
kita tunggu. Kalau tak sempat, jalan terus. Okay, jom, let's go. Okey, kita dah sampai dekat Ipoh, sarapan dulu lah. Dia orang singgah hari kat sini ni. Sarapan kedai ni. Let's go. Alright, ni kita sarapan dulu lah dengan geng Mas lah. Masuk air balik lah. Dia kata kuat. Tak, kita lepas ni ke? Lepas ni kita jual air kan? Lepas ni dia jual. Benda air dah masuk artis ni kan? So kita sarapan dulu, sekejap lagi baru gerak Penang terus. Isi minyak, lepas tu gerak Penang terus. Okay, kita gerak ke Penang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji potong. Let's go.
Okay, berhenti sekali lagi kejap. Guru Haji, Dr. Haji Wazi sekejap. Daripada simpang Sulai tu keluar sini. Kita buka Mary Brown. Kita buka 7 biji foto. The last night dengan Javel. InsyaAllah. Next motor apa kita tengok lah nanti aku share. Sudah sampai. Dah menyambut. Alright, kita nak bergerak pergi ke Penang, Nasi Kandar. Kedai Nasi Kandar. Ini dia grup Masra. Haji ada tu. Okay, let's go. Sekejap. Lihat 4 take 5. Jadi sejam ni dia sampai Penang. Jadi dekat Penang ada lagi satu group. Sampai Nasi Kandar Jaafar. Makan dulu lah. Makan dulu. Sekejap lagi lepas makan pergi ke hotel. Okay, jom melayan Nasi Kandar.
pink black. Oh nak campur semua dia. Black. Check in dulu. Okay. Siap parking. Okay. So. Sabar Sat. Lepas ni motor touring pula. Okey, mari masuk. Check oil lah. Alamak, kat tengok complimentary ni. Okay, thank you. Thank you. Baik lah dia punya complimentary hotel. Ni kita sekarang dekat Bahang Bay depan sana ada pool. Lega betul. This ain't a ride, this is freedom. Rasky cruising. Ambil gambar tepi tasik. Lempangan. Aku kejar makna hidup. Jalan gelap aku lalu karena aku tahu arah tuju. No shortcuts, no excuses. This isn't a dream, it's earned. Forged by pressure, still standing unshaken. Da 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 da. Diam, aku bukan lemah. Aku kumpul aura. Every mile, every sky, semua dijadi senjata. We live with purpose, not for show. Rasky cruiser steady on the road.
dahsyat spot kita orang makan durian betul-betul dalam kebun ni. Ni kebun Melayu dalam balik pulau. Ini memang makanan lah, motor touring lah, jalan touring. Inilah dia, tahun tempat dia. Tu belakang tu banyak dusun durian lah. Ni belakang ni semua dia orang punya kan ni.